Alhamdulillah baru sampai ke Qingdao, China. Weh, suhu sini 8 darjah Celsius weh. Selamat datang ke China. Ini sebenarnya adalah pengalaman pertama saya pergi ke luar negara dan first time juga saya buat pasport. Jadi excited lah sikit kan. Perjalanan daripada KLIA 2 ke China mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam. So masa ni saya bergerak lebih kurang dalam pukul 5 petang sampai dekat sana lebih kurang dalam pukul 11.40 malam. Agak lama sebenarnya bila berada dalam kapal terbang. Saya menggunakan penerbangan Qingdao Airline pada masa ini dan pada ketika ini dia menggunakan jalan laut dan saya boleh katakan penerbangan Qingdao Airline ini memang sangat bagus, kurang gegaran dan rasa lebih safety ketika penerbangan. Alhamdulillah baru sampai ke Qingdao, China. Weh, suhu sini 8 darjah Celsius weh. Sekarang ni tengah tunggu bas. Dah order dah tu direct ke hotel. Ketika sahaja saya menjejakkan kaki di bumi Qingdao, China ni memang saya agak terkejut lah sebab saya tak pernah lagi rasa kesejukan yang macam ni 8 darjah Celsius dan saya rasakan sweater yang saya pakai tu memang tak cukup. Sampai sahaja di sini kami bermalam dulu dekat hotel yang berdekatan dengan airport sebab esok akan menempuhi jalan yang jauh. Rehat dulu cukup-cukup sebab esok nak kerja pula. Good morning, hari pertama di China. Sekarang saya bergerak ke stesen kereta api. Bayangkan saya naik Grab ni, perjalanan untuk ke stesen kereta api sahaja dah mencecah sehingga 1 jam tau. Memang sangat jauh. Dekat sini penempuhan perjalanan sehingga 10 jam sudah menjadi kebiasaan sebab wilayah China ni sangat-sangat besar. First impression saya bila saya naik kereta dekat China ni, saya sangat terkejut jugalah sebab boleh dikatakan jumlah penggunaan EV dengan kereta enjin tu lebih kurang sama sahaja dan EV lagi banyak digunakan dekat sini. Penggunaan electric vehicle ataupun EV sudah menjangkau sehingga 12 tahun tau. So dekat sini memang dah biasa dah pakai e-bike dengan kereta elektrik. Perjalanan nak pergi ke train sahaja dah sejam. Naik EV tadi, naik taksi. So sekarang ni pergi naik taksi, pergi naik train pula sejam pula nak menuju ke destinasi. Memang besar betul lah China ni. Ni pun rushing ni. Sekarang nak pergi beli tiket untuk naik train. Cuaca kat sini memang sejuk dulu. Walaupun tengah panas, cuaca panas kat luar tu, tak perlu aircon, memang sejuk betul. So kalau siapa yang datang kat Qingdao, China ni, mungkin ni musim sejuk kot. Ni memang tengah musim sejuk sekarang ni. So memang kena pakai sweater tebal-tebal. Sekarang saya berada di Qingdao West Train, salah satu stesen kereta api berkelajuan tinggi dekat China ni. So tempat ni sangat besar dan kelajuan kelajuan kereta api dekat sini lebih kurang dalam 250 ke 300 km sejam. Memang laju lah. Dan dia menghubungkan semua saluran ke bandar-bandar besar China seperti ke Shanghai, ke Beijing dan sebagainya. Inilah tempatnya. Sekarang baru sampai Lingye Bay, destinasi pertama untuk business trip kali ni. Perjalanan 1 jam. Tujuan saya pergi ke sini adalah atas tujuan kerja sebenarnya. Saya perlu buat sedikit syuting dan juga buat live dekat sini lah.
dan kita bertemu dengan bos-bos ataupun supplier-supplier dekat sini. Cara dia orang sambut tetamu, Masya Allah, memang sangat-sangat mengagumkan. Ini adalah bos tapi disambut kita bagai raja sebenarnya. Siap dengan kerusi yang ada mesin urut lagi tahu. Bolehlah hilangkan letih sikit. Penat berjalan 1 jam dalam train tadi kan. Sebenarnya tak penat mana pun, duduk je. Sampai sahaja dekat kilang supplier ni, saya pun terus buat kerja lah. Shooting video, buat konten, buat live dan sebagainya. So ini antara salah satu konten yang saya buat dekat sana. Saya nak bagi tahu betapa sejuknya dekat sini. Sampaikan pekerja-pekerja kat sini naik e-bike sampai pakai sweater yang disambungkan dengan pemegang dekat sini. Memang cukup-cukup unik lah, sebab terlalu sejuk. Okay, dah habis business trip tadi waktu siang. Dah settle kerja, barulah sempat nak buat vlog untuk malam pula. So saya berada dekat satu tempat ni. Lepas tanya member tadi, barulah cerita sikit. Tempat ni sebenarnya dia banyak menampilkan seni bina Cina zaman dahulu dengan pesta cahaya lampu sekali lah. Memang sangat cantik. Oi, kita ni ikut member je lah. Nak sebut nama tempat pun tak reti. Tengok tu, insyaAllah. Suhu kat sini sekarang 13 darjah Celsius. Memang sejuk gila. Nak masuk dekat sini bertiket tau. Company dah bayar, kita masuk je lah. Tengok persembahan teater yang tinggal satu lagi persembahan yang belum dihabiskan. Walaupun saya tak berapa faham dengan persembahan teater diorang sebab dia dijalankan dalam bahasa diorang, bahasa Chinese kan. Tapi apa yang mengagumkan saya, dia punya persembahan dia, susunan plot dia, dia punya stage permainan dia sangat-sangat luar biasa bagi saya. Sebab saya tak pernah tengok lagi persembahan dengan binaan stage yang macam tu, boleh bergerak macam istana budaya tu. Para penonton pun sangat fokus, sampaikan tak nak ketinggalan every plot dan bekerja ke sana kemari untuk melihat setiap plot yang dilakonkan.你是诸葛亮，主公三顾茅庐，是为明君，能得主公赏识，亮幸甚。今日我们将这盛世。 Okay, baru habis tengok persembahan tadi. Cukup mengagumkan lah walaupun tak faham kan bahasa Chinese. Tapi apa yang saya kagum tengok persembahan tadi, dia punya susunan stage performance dia so real. Dia punya backstage dia, lepas tu cerita dia bersambung-sambung, sampaikan apa ni, penonton-penonton boleh bekerja sana sini nak tengok dia punya plot dia. Every plot tak nak ketinggalan, memang cukup-cukup menarik lah. Kalau ikut daripada band tadi, band cerita pasal ni lah tadi, pasal sejarah lah, sejarah peperangan di antara raja-raja dekat China. Dia kira macam cerita apa ni,
Salah satu watak tu adalah orang yang sangat terkenal dalam seni peperangan Chinese. Zhujiang Zulian. The Art of War tu. Wah. Saya lupa dah. Nama dia tadi. You cerita macam-macam kat saya tadi. You tak ingat dah? Saya tahu ada Liu Bei, ada Cao Cao, ada Zhuge Liang. Tapi itu King punya nama panggil Zhu Lang. Lang Ya, sorry, Lang Ya baru betul. Itulah orang yang paling bijak tu. Kan orang paling pandai, paling bijak kan? Bukan, paling bijak ialah Zhuge Liang. Zhuge Liang. Lang Ya ialah King. King. King paling dulu punya. Siapa start itu China Kingdom. So siang kita kerja, malam kita jalan. Cuaca dah terlalu sejuk, so memang kena cepat balik. Apalah, kita pergi orang kata tengok keindahan tempat orang. Kan bukan selalu dapat. Dekat China ni kan, penggunaan e-bike dah jadi macam culture dia orang. Cuba tengok ni, siap dengan nombor plate lagi. Okay, cuba tengok tu. Memang ramai gila yang pakai e-bike. Memang dah jadi culture dia orang dan siap ada lorong khas lagi untuk laluan e-bike. Boleh tengok tu. Cuaca sejuk so dipakai macam tu lah. Rasa kan kenapa Malaysia tak ada lagi penggunaan e-bike dan lepas kat jalan raya? Rasa kenapa? Hari kedua kat sini masih lagi pergi ke kilang yang sama untuk buat konten dengan buat live dan sebagainya. So hari ni kita orang berdua sahaja. Naik Grab dia yang paling basic pun boleh dapat BYD tau. BYD mewah ni. Dekat sini kan semua aplikasi, tak kisahlah Grab ke, nak buat pembayaran online ke, nak beli barang ke, semua kena pakai aplikasi diorang. Tak boleh pakai aplikasi kita macam Shopee ke, Maybank2U ke, semua tak boleh. So anda memang nak kena prepare siap-siap kat sini. Kita belanjalah sikit kan apa yang kita buat dekat sini. So sekarang ni saya tengah buat live daripada China terus direct ke penonton-penonton di Malaysia. Flight lagi 1 jam dekat Qingdao ni untuk ke Hangzhou. So jalan-jalan kat sini dulu. Hari seterusnya, hari ketiga kot. Saya pun dah lupa hari apa. Saya akan naik flight lagi sekali untuk pergi ke Hangzhou, China sebab jarak Linyi dengan Hangzhou ni sangat jauh, lebih kurang dalam 600 km. Kalau naik kereta memang semput lah buntut. So memang nak kena naik flight juga. So sekarang ni saya tengah tunggu flight untuk ke Hangzhou, China pula. Hangzhou ni adalah salah satu wilayah yang sangat besar sebenarnya, dan kita akan berurusan dekat sana pula. Nak naik flight dah daripada Qingdao ke Hangzhou. 1 jam 50 minit. Let's go. Baixa的 wire。OK， 可以。Kita dah sampai Hangzhou. Sampai ke airport Hangzhou, naik pula lagi sekali Grab 1,5 jam pula ke lokasi seterusnya dekat hotel kita. Benda yang paling mencabar sekali bila dekat China ni adalah kita sebagai seorang Muslim nak cari makanan yang halal.
Tambah-tambah mencabar lagi bila semua apps dia adalah dalam bahasa Mandarin. Sampai je dekat Hangzhou ni lagi banyak pilihan makanan halal. Saya pada asalnya nak cuba login sendiri je pakai Alipay, tapi tak berjaya login. Last kali saya minta tolonglah member-member Chinese saya ni, tolong orderkan makanan halal kat sini. Dan Alhamdulillah dekat sini macam-macam pilihan ada. Nasi Arab pun ada, nasi biryani pun ada. Terima kasih banyaklah member bos-bos Chinese ni, walaupun dia orang bukan Islam, tapi tetap hormati pilihan kita nak cari makanan yang halal. Tengok tu, bukan main susah lagi. Nak kena verify dulu barulah jumpa menu apa. Semua dekat sini, Alhamdulillah. Inilah namanya satu Malaysia. Hari ni pergi kerja naik e-bike naik e-bike. Bye. Dekat China ni penggunaan e-bike sangat meluas. Kita sebagai foreigner, orang luar, boleh sahaja jadikan e-bike ni sebagai kenderaan yang kita boleh bergerak ke sana ke sini. Just pakai saja apps dia, boleh scan menggunakan Alipay, terus boleh gerak. Settle, senang sangat. Hello. Hello, ni hao ma. Hari ni 26 hari bulan sampai di lokasi buat kerja ni. So hari ni saya nak kena live kat sini, Jordan. Hello. Selesai kerja hari ni pukul 5 petang, sini dah maghrib dah. Ni lubuk supplier ni. Okay, Alhamdulillah dah selesai hari ni. So nak balik dah. Balik, relax. Malam ni shopping. Malam ni kita belanja pula. Macam mana suasana shopping kat sini. Sini pukul baru 5.13. Dah nak maghrib. Sudah mau maghrib. Ini apa ni? Macam Tesla tapi EV juga. Ini Tesla. EV lah, of course lah EV. Tengok tu charger. Xiaomi. Oh bukan. Kalau Xiaomi ada rekod. Xiaomi ada. Long Fan Long Lao Tan 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 tan. Pengalaman paling best bagi saya masa kita naik e-bike lah. Tengok suasana kat sini dengan cuaca sejuknya, memang sangat-sangat best. Pasar kat China. Lepas berapa besar? Dekat sini lah saya ambil peluang untuk shopping sikit, beli cenderah hati untuk family dekat rumah, dekat family semua kan. Barang-barang dekat sini kalau nak bandingkan dengan harga kat Malaysia sedikit murah lah. Contohnya saya beli bear bentuk yang agak besar. Kalau dekat Malaysia mungkin harganya mencecah 80 ke 100 ringgit. Dekat sini dalam 35 yen. Lebih kurang 20 ringgit lebih saja. Saiz besar tau macam ni. Xiaomi very nice car. Woo! Xiaomi bos. 27 hari bulan saya ke kilang lampu solar pula. So ini adalah hari yang cukup-cukup best untuk saya sebab saya dapat tengok sendiri bagaimana pembuatan lampu solar yang kami jual berada dalam paras kualiti yang paling baik lah dekat sini. Dalam kesibukan bekerja saya juga sempat snap gambar-gambar kereta. Saya ni peminat kereta, memang suka tengok kereta-kereta yang berada kat sana. Paling best sekali kereta-kereta yang sudah dihasilkan dekat Malaysia sebenarnya adalah hasil daripada rebatch Geely. Contohnya Proton X70 dan juga Proton X90. Memang sangat cantik lah version dekat sini. Tapi semuanya sebelah kiri lah. Driver di sebelah kiri. Cantik kan? Belakang dia lain sikit. Hari ini 27 hari bulan. Dah hari 3 terakhir. Esok 28. Okay, so hari ni banyak buat aktiviti. Pergi kilang lah. Banyak pergi kilang hari ni, shoot video, buat live apa semua.
Free show. Free show. Tinggal robi jap. So esok pergi kilang luggage. Perjalanan mungkin 1 jam lebih kot. Hari Rabu terus pergi ke Hangzhou Airport untuk balik ke Malaysia lah dalam masa 5 jam. Jangkaan sampai dalam pukul 10 ke 11 malam. 28 hari bulan lagi sekali saya naik train ke lokasi yang lain pula. Perjalanan mengambil masa hampir 2 jam ke sini. Sangat jauh untuk ke kilang supplier yang seterusnya pula. Last day dah dekat China. Sekarang berada dekat Hangzhou. Makan ni. Makan roti daging halal. Enam hari rasa macam pendek je kat sini. Westlake. Pada masa ni dah lebih kurang dalam pukul 11 malam tau. Dekat sini pukul 11 malam ni dah kira dah larut malam sangat lah. Dan sepatutnya saya boleh dihidangkan dengan tontonan tasik kat sini, lampu-lampu, pesta lampu dan sebagainya lah. Tapi sayangnya semua dah tutup. So kita tengok je lah suasana kat sini, ambil angin. Sangat sejuk kat sini. Inilah ruang terakhir saya untuk tengok keindahan kat sini sebelum balik ke Malaysia pada hari esok. Bye-bye, nak balik dah. Bye-bye China. Sebelum nak ke airport nak kena cari luggage dulu. Luggage crack. Habis pecah, nanti crack dalam flight nanti. Inilah orang kata ujian kan. Dekat China tiba-tiba saya punya luggage ni crack lah pula. Terpaksa lah beli luggage baru. Harga dekat mall ni boleh lah member saya nego sikit, dapatlah dalam 400 yen macam tu. Lebih kurang dalam 200 lebih lah, RM240 macam tu. Mujur lah, tak mahal sangat. Tengah tunggu giliran nak check in luggage. Ni semua nak pergi Malaysia ni. Balik Malaysia. Finally boleh masuk ke flight Air Asia. Dekat sini bolehlah merasa balik makanan-makanan Malaysia, terutamanya nasi lemak. Sebab kat sini semua makanan halal, boleh makan tanpa ragu-ragu. Dan agak terkejut jugalah, nasi lemak daripada Air Asia ni kan, brand santan ni sangat sedap tau, sedap gila. Kalau anda naik flight Air Asia mesti try nasi lemak daripada Air Asia ni. Safely arrive Malaysia, alhamdulillah, subhanallah. Sampai sudah ke Malaysia, tapi naik flight Air Asia tadi laju oleh macam, sepatutnya 5 jam tapi 4 jam 40 minit dah sampai. Mungkin pilot Air Asia tu nak balik awal kot. So apa-apa pun alhamdulillah dah sampai dah. Dan ini adalah pengalaman yang paling baik untuk saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.